Pada suatu hari, ada seorang lelaki yang berkahwin 2 kali. Isteri pertamanya mati muda, meninggalkan anak lelaki bernama George. Anak keduanya bernama Jimmy bersama isterinya yang kedua. Sayang, tolonglah jangan tinggalkan saya dan anak-anak. Tolonglah sayang. Kamu berdua kena jaga diri selepas ayah tiada dan selalulah ingat yang pertalian keluarga adalah benda yang paling penting. Faham kan? Baik ayah, kami takkan lupa pesan ayah tu. Ayah janganlah risau pasal kami ya. Ingat ya, jaga dan layan Josh dan anggap dia macam anak kandung awak sendiri. Abang jangan risau. Saya akan jaga mereka dengan penuh kasih sayang. Abang. Mak, pergi dulu. Saya nak pergi ke rumah cikgu ni. Mulai sekarang kamu tak payah belajar dengan dia lagi. Tapi kenapa dah tak boleh, Mak? Apa dah jadi? Dia dah tak mengajar ke? Tak, dia masih mengajar. Tapi ayah kamu dah tak ada. Jadi kamu kena kerja macam jaga ladang untuk sara keluarga ni. Jadi tak payah buang masa nak belajar lagi. Tapi sejak kecil, saya disuruh belajar je. Saya tak pernah buat kerja ladang, Mak. Kamu boleh belajar je berladang. Orang lain pun macam ni juga. Sudah, jangan nak jadi malas. Mak dah tak mampu nak jaga kamu, faham tak? Tapi... Mak, biarlah dia nak belajar. Dia suka baca buku dan saya pula dah biasa ikut ayah berladang. Jadi biarlah saya yang buat kerja ladang. Kamu jangan nak masuk campur pula. Kamu tu masih kecil lagi. Dan kamu tu yang sepatutnya belajar sekarang ni. Tak naklah. Saya tak suka belajar. Buat macam masa ayah adalah, Mak. Sekarang semua tak sama lagi. Kamu jangan nak banyak cakap. Dengar dan ikut apa kata Mak. Mak ni, masa ayah ada dulu, dia bagi je kami buat macam ni. Jadi bagilah dia nak belajar. Saya memang tak suka belajar pun. Pergi dulu, Mak. Kamu tak faham lagi ke? Lepas ni dia yang akan ambil semua harta peninggalan. Kamu masih nak baik dengan dia ke? Bila saya dah meninggal, Jimmy dan ibunya akan dapat 3 ekar tanah dan ladang di belakang bukit. Rumah dan 3 ekar tanah selebihnya untuk anak sulung saya, George. Maaf, saya tak akan ikut wasiat awak. Jimmy dan saya yang patut dapat semua harta awak. Dan si George pula, jangan harap dia akan merasa dia tak akan dapat sesen pun. Dengar sini, kamu berdua pergi ke hutan dan beli kayu api. Sebab kayu api kat rumah dah habis. Nah, guna duit ni. Jangan buat hilang pula. Hey George, lepas hari ini, saya tak payah nak risau pasal kamu lagi. Kenapa muka Mak macam tu? Macam dia tengah rancang nak buat sesuatu pada George. Ya, baik Mak. Hey Jimmy, cepatlah sikit. Kita kena balik sebelum matahari terbenam. Kenapa nampak sedih? Biasanya awak suka keluar berjalan. Abang, saya memang tak nak buat ni pada abang. Dengar ni, esok Mak akan suruh kamu berdua pergi hutan untuk beli kayu api. Gunalah peluang ni untuk bunuh dia. Pastikan dia mati dan tak balik ke rumah. Tapi Mak, kenapa kena buat macam tu? Dia tu kan abang saya. Mana boleh saya bunuh dia?
Ayah kamu dah meninggal. Biasanya, semua harta akan pergi pada dia sebab dia yang sulung. Kita hanya akan dapat beberapa ekar tanah yang tak ada banyak nilai pun. Itu Mak tak boleh terima. Tapi saya tak sanggup nak bunuh dia, Mak. Kami membesar sama-sama dan saya sayang dia. Mana boleh saya buat benda yang zalim ni? Kamu tak ada pilihan. Tolonglah buat demi mak kamu ni. Lagipun dia tu bukannya abang kandung kamu pun. Dia tu anak orang lain. Ini penting sangat untuk masa depan kita. Mak ada sediakan racun. Letak dalam makanan dia nanti. Dia memang percaya kat kamu. Jadi dia tak akan sangka pun. Kena beranikan diri. Dia akan mati dengan mudah. Tak ada siapa akan tahu. Hey, tengah fikir pasal apa tu? Jomlah, kenapa dengan kamu hari ni? Pelik betul lah. Abang, ada benda nak cakap. Apa dia, Jimmy? Ya ke? Biar betul ni. Teruknya, mak dan ayah saya dah mati. Mak tiri pula nak cuba bunuh saya. Kenapalah malang sungguh nasib saya ni. Saya anak yang baik, nak belajar untuk berjaya demi keluarga. Tapi tak dihargai. Mak tiri jadi lebih benci sampai nak bunuh saya. Abang okey tak? Kenapa abang tiba-tiba senyap je ni? Mak, suruh kamu bunuh abang dengan racun. Tapi kamu tak nak. Jadi, apa kita nak buat? Saya dah anggap abang macam abang saya. Mana boleh saya nak bunuh awak? Tapi apa saya nak cakap dekat mak nanti bila dia tanya? Saya pun tak tahu apa akan jadi lepas ni. Abang faham dan abang juga tahu yang kamu mesti akan kena marah sebab tak dengar cakap mak. Jadi apa yang kamu nak cakap dekat mak nanti? Nah, ambil duit ni dan pergi cari tempat tinggal yang baru. Saya akan balik dan bagi tahu mak yang abang dah mati. Jadi dia tak akan cari abang lagi. Datang balik satu hari nanti ya. Terima kasih adik yang baik. Rasanya ini memang yang terbaik untuk semua. Saya tak akan lupakan awak, Jimmy. Jaga diri ya. Tolong jaga diri. Selamat tinggal. Kesian abang. Saya boleh bunuh haiwan kat sini dan kata itu ialah George. Mak mesti percaya bila tengok darah. Dah agak dah Jimmy tu memang tak boleh diharap. Nasib baik saya ikut dia dan memang ada rancangan yang lain. Anak muda, kamu suka makan pai tak? Makcik ni siapa? Kita pernah jumpa ke sebelum ni? Kamu silap orang kot. Saya jual pai kat sini sepanjang tahun dan tak pernah keluar dari sini. Cubalah satu. Ia bukan saja murah tapi sedap. Mungkin sebab saya takut dengar cerita Jimmy, semua orang pun saya dah mula tak percaya. Baiklah, kalau macam tu saya nak 2. Bagus. Harga 2 sen saja untuk 2 pai ni. Sekarang senang hidup saya. Apa dah jadi? Kenapa saya ada kat sini? Penjual pai tadi mesti mak tiri saya yang menyamar untuk bunuh saya. Patutlah rasa tak sedap hati. Muka pun dah hampir-hampir nak sama. Sanggup dia ikut kami sejauh ni untuk bunuh saya. Mak jenis apa dia tu? Nasib baik saya tak mati. Tapi racun tu kuat. Apa saya nak buat ni? Rasanya tempat ni dekat kubur mak saya. Saya boleh cuba pergi ke sana. Mak, walaupun dunia ni luas, saya tak tahu nak ke mana. Nampaknya pusara mak lah tempat yang terbaik dan rasa selamat. Mak, kenapa mak tinggalkan saya? Ayah pun dah tak ada dan mak tiri nak bunuh saya. Apa saya nak buat sekarang, mak?
Apa ni? Saya kat mana ni? Anak mak. Awak siapa? Kenapa panggil saya anak? Tak mungkin. Ya, saya emak kamu, George. Mak? Mak? Tapi mak saya dah meninggal. Macam mana mak boleh jadi burung Phoenix? Kamu menangis sepanjang hari dekat pusara mak semalam dan mak rasa sedih sangat. Jadi mak tukar jadi burung Phoenix dan bawa kamu ke sini. Jadi memang ini mak. Terima kasih sebab selamatkan saya. Mak, saya sedih sangat dan tak tahu nak buat apa sekarang. Mak, tolonglah saya, mak. Isteri baru ayah cuba nak bunuh saya. Jangan risau ya, mak ada kat sini sekarang. Dan dah bawa kamu ke tempat yang selamat. Dekat sini tak ada siapa yang boleh apa-apakan kamu, nak. Rasa macam mimpi. Betul ke saya dah selamat? Percayalah, tak ada siapa boleh apa-apakan kamu dekat sini. Mak akan jaga kamu. Mak sudah siapkan rumah dan siapkan semua kelengkapan, juga buku untuk kamu baca. Duduk sini dan belajar rajin-rajin. Mak akan datang sini setiap hari. Terima kasih, mak. Sekarang saya dah tak takut lagi. Mulai hari itu, ibunya dalam bentuk burung Phoenix datang melawat Josh tiap-tiap malam dan kejutkan dia dari tidur bila pagi dan beredar dari situ. Josh juga tak lupa janjinya dan belajar setiap hari dengan rajinnya. Manusia dilahirkan baik. Maksudnya naluri sebenar manusia Hey, ialah untuk Bella, melakukan kebaikan. Awak boleh dengar suara orang tengah baca buku tak? Ya, saya pun dengar bunyi orang tengah baca buku, Cik. Tak sangka ada orang hidup kat tempat berbukit ni. Bunyi macam orang pandai. Jom kita pergi tengok siapa dia. Ya, baiklah, Cik. Ada sesiapa ke? Awak nak cari siapa ya? Kami masuk dalam hutan ni untuk cari herba. Tapi tak sangka boleh sampai hingga ke sini. Hari dah hampir gelap. Jadi boleh kami minta kayu api tak? Awak berdua masuklah dulu. Saya akan siapkan. Awak ni tinggal seorang diri ke? Ya, saya tinggal seorang je. Saya dah biasa hidup seorang diri. Awak macam seorang yang pandai. Mana awak tahu? Saya memang suka baca. Selepas pertemuan itu, George dan Ellie jatuh cinta dengan satu sama lain. Dan percintaan mereka akhirnya membawa hingga ke gerbang perkahwinan. Perkahwinan itu berlangsung di rumah Ellie. Selepas melihat yang anaknya dah berkeluarga, Phoenix itu berlalu pergi. Dan sejak berkahwin, Josh tinggal di rumah Ellie. Abang, dah lewat dah ni. Abang rehatlah sekejap. Awak rehatlah dulu. Abang nak habiskan buku ni. Abang kena pastikan abang berjaya dalam peperiksaan nanti. Abang memang rajin belajar dan sangat dedikasi orangnya. Mesti abang lulus dengan cemerlang. Abang nak jadi pelajar terbaik dan nak keluarga bangga dengan kejayaan abang tu. Saya tak sabar nak tengok kejayaan abang. 5 tahun kemudian. Tahniah George sebab jadi pelajar terbaik. Josh dah balik dan dia pelajar terbaik di seluruh negeri. Tapi mungkin kenapa dia masih hidup lagi? Apa mak cakap? George dah balik. Saya dengar pelajar terbaik nak datang. Tapi tak sangka tu George. Saya nak pergi jumpa dia. Tolonglah, jangan pergi. Tapi macam mana dia sepatutnya dah mati. Itu mungkin hantu dia datang sini nak cari saya. Dia nak balas dendam. Kena sembunyi. Saya kena sembunyi. Apabila mak tiri dengar George masih hidup, dia menjadi takut dan bersembunyi di bawah katil. Sebab takut sangat, dia kena serangan jantung dan mati dan bertukar menjadi cengkerik.